strike, strike. No. Oh, strike, strike. No. No. Strike, strike. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okay, apa khabar geng? Sihat ke? Alhamdulillah. Bertemu lagi pada episod kali ni geng. Okay, hari ni tanggal berapa Okay, hari ni tanggal 21 hari bulan. Tanah lagi ke spot air kaca Maksud dia air terlalu jernih dan nampak dia punya kelibat-kelibat ikan dan juga lumpur di dasar. Air begitu cantik. Aku turun last itu hari awal Muharram, cuti sempena awal Muharram, cuti umum. Aku turun, datang-datang strike 2 ekor, lepas tu hujan lebat. Hujan lebat kan sampai tengah hari. Sampai tengah hari lah kita kabarkan. Aku balik lah, tak tahan lah. Pasal guyuk kan, sejuk, menggetar. Aku duduk bawah pokok lah macam tu. Dan hari ni aku datang repeat balik seperti biasa, repeat tetap repeat. Okay, aku sampai ke spot ni. Cerita hari ni aku sampai ke spot agak lewat sikit lah, pukul 9 ni, 9 pagi. Panas cuaca ni memang agak panas Pagi-pagi dah panas lah. Tengok. Aku pun berkacamata Kacamata silau. Panas. Pada yang mana yang tahan lah. Pada yang tak tahan tu balik awal tu. Okay geng, hari ni aku seorang. Dan ada satu caster di sana. Siapa dia? Kalau ada kenalan, ada kenal di TikTok apa semua, Facebook ke IG, okay, say hi korang komen lah. Aku berada di sini Pada rakan-rakan tanya aku tu kat mana ni, dia kat highway tu. Haruan mengawan tu. Cerita tu haruan mengawan tu. Aku pergi sana pula. Nanti kita try. Tu tepi highway. Pada yang mana tahu itu highway. Okey. Tu spot ni panjang ni bukan pedalaman pun, tepi jalan Pada yang tahu lah. Aku nak explain tak tahu. Macam itulah begitu, tepi jalan Okey. Tengok apa cerita hari ni dan apa set yang aku gunakan, korang stay tune lah. Yang korang terus menonton. Nanti ada strike update dan tengok set apa yang aku gunakan untuk hari ni. Sebelum tu jangan lupa kepada yang baru sampai, kepada yang baru terjumpa terlambat channel ni, korang subscribe dulu subscribe dahulu. Subscribe, like, share dan komen. Teruskan menonton yang aku guna. Okay, bye bye. Okay geng, ini set yang aku gunakan. Okay, road daripada sisa overcast B762M. Dia punya panjang dia 7 kaki setengah 7 kaki setengah. PE dia 1.0 -2.0, line 718 LB. Okay, dia punya umpan dia 5-30 gram. Okay, 2 pieces, rod ni 2 pieces. Okay, aku pair dengan reel daripada Abu Garcia Pro Max 3. Okay, line branded dia daripada Proboros 20 LB. Dan leader dia Bigfoot brand Bigfoot 30 LB, 20 meter ni. Aku suka daripada dulu guna leader ni. Dia yang paling penting fluorocarbon fluorocarbon. Memang tahan lasak ni, tak pernah putus lagi. Selama aku pakai ni tak pernah putus lagi.
Putus tang ikatan aja. Dia punya tali tak pernah putus lagi pakai. 30 lebih. Main line dia lebih kecil 20. Leader 30. Beza 10 lebih. Macam tu lah. Okay, alright. Jig batu 5 gram. Ni. Batu 5 gram. Kemudian umpan menggunakan SP SP biasa ya. Okey, warna putih susu, kepala merah. Kemudian tak lupa juga aku gunakan Boster minyak daripada Gorgons, Boster Spirit Oil. Okey, korang dapatkan Boster ni. Korang nak mancing jenis apa-apa pun boleh, tapi aku banyak aku gunakan haruan ya. Dia sebab dia minyak, jadi minyak dia ada bau je, bau yang kuat bau alam sebelum jadi. Okey, korang dulu pakai, lepas tu orang sembur-sembur pada umpan. Cast off dulu deh. Oh, tahan. Sikit. Oh, jadi oh ni. Jadi mantap. Macam ke. Oi, gemuk orang. Oh, strap pertama hari ni. Pada mantap. Slide. Alhamdulillah kena juga. Dia duduk tepi tu pada tadi. Jadi set lauk kena juga akhirnya. Mantap. Lama bujuk benda ni. Bukan ada anak-anak pun. Tak. Okey. Saya. Tak.
strike. Strike. Kena. Kena. Alhamdulillah. Jadi sisa lauk ni. Jadi sisa ubat ni. Sisa ubat. Okey. Strike. Okey geng, tamat sudah video aku untuk hari ni geng. Di spot air kaca air kaca. Alhamdulillah kali ni gempur lagi spot ini. Kemudian aku punya misi area sini dah tamat lah. Mungkin lepas ni aku nak main area lain, spot lain pula. Okey geng, hari ni alhamdulillah dalam 4-5 ekor macam itu. Saya lauk lah, saya sedap buat lauk manis. Alhamdulillah puas hati hari ni keadaan macam nak mendung pula petang ni. Penat. Panas terik je ni. Panas terik. Tu spot air kaca dia punya jernih tu. Nampak dia punya tu. Kalau ada kelibat ikan ni nampak ni. Ini lagi jernih. Masya Allah. Okey kan. Sebelum tu jangan lupa korang subscribe, like, share dan komen. Subscribe dulu. Okey, subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang yang lebih menarik dan mencabar. Assalamualaikum.